Jadi selok-belok Madinah ni mereka tahu. So mereka boleh menyusun strategi apabila berhadapan dengan tentera musyrikin. Okay? So tentera Islam pun ready. Rasulullah SAW pun memakai pakaian perangnya, memakai baju besinya. Bila sahabat melihat Nabi sudah ready memakai segala peralatan perang, maka para sahabat pun mulai rasa gerunnya. Kalau disebut dalam, kalau kita baca sirah Nabi SAW, ditulis di dalam banyak versi, kita tetap akan nampak macam rasa kita tetap gerunnya nak berdua perang ni, ya Allah. Macam gitu. So apabila sahabat melihat Nabi sudah ready, maka tiba-tiba mereka rasa gerun. Betul ke tindakan kita ni pergi berperang ni? Nabi dah on ni. Jadi so begitu keadaan situasi. So, selepas Nabi sudah ready, Nabi sebut kepada para sahabat, apabila seseorang Nabi memakai pakaian perangnya, dia tidak akan membuangnya sehinggalah Allah memutuskan hukuman antara dirinya dengan musuh. Kumpul. Tentera Islam terdiri daripada 1,000 orang tentera. 2 ekor kuda dan 100 perisai pertahanan. Mereka pun memulakan langkah. Dalam perjalanan mereka keluar daripada Madinah, baginda mendapati ada sekumpulan tentera yang tidak dikenali. Apabila baginda bertanya, baginda diberitahu bahawa mereka ialah orang Yahudi, yang mempunyai kaitan dengan Abdullah bin Ubay. Rasulullah SAW pun bersabda kepada sahabatnya, mendengar, jangan sesekali meminta pertolongan daripada orang kafir untuk menentang sesama kafir. So, bila tolak dari kumpulan tadi itu, Nabi baru perasan dalam perjalanan nak keluar tu. Dalam perjalanan nak keluar, Nabi baru perasan bahawa ada kumpulan yang Nabi dah kenal. So Nabi berhenti. Nabi buat selection. Nabi select balik dan Nabi bersabda, apabila jangan sesekali minta bantuan ataupun pertolongan daripada orang kafir untuk menentang sesama kafir. Nabi kata. So, apabila Nabi buang separuh daripada mereka itu, tinggallah 700 orang tentera sahaja.